Sana. Ya Allah, dia air tu. Tengok, tu suara dia sebenar. Ni. Nenek pun dah dekat apa? Sini ni. Yang gua jumpa keluar 11 September tau. Dia dia tengah kepedasan. Babe. Mana baby? Mami mana mami? Mami. Ya. Ya. Kabut ni semua benda dia boleh sebut kecuali Tia. Li! Tia! Oh. Tia! Teng. Tia! Tia! Mana satu paket dah direbus semua je dah. Besok boleh simpan tak? Kan dah masak last time tu. 2 je. Order 2 je. Ya. Cik B, saya nak perut awak bagi 10 paket. Tapi tak apalah, saya nak beli sendiri. Jangan bagi perut Cik B yang sebenar. Baby siapa tu? Biarlah jual macam gitu. Gitu apa? Kau dia Ilhan Sulaiman Abdul Rahim ni. Asal coklat saya makan ni tak sedap. Ya ke? Lepas tu duk kali cara orang cakap. Dia pun sama je. Ai. Mama kan kata jangan layan. Mama sekarang pun dah tak tahan ke. Wow. Batal lah. Kau punya bangang. Allah. Aku kan korang dah kena bangang dengan Datuk Aida. Bukan saya cakap tau. Tengok, saya sebiji ikut perangai mak saya, betul tak? Kapela yang sebenar adalah Mama Queen of Threads. Mama dah post thread berapa banyak hari ni, Ma? Tu Datuk Sivi dah masuk thread juga. Mama baluh dengan dia. 2 post. Tengok ada orang keep up dengan Mama punya. Cakap yang dah lalas semua ramai semua follow thread sekarang. Dia jangan follow thread I. Jangan bagi mak saya mendahului. Nanti dia ego. Follow. Follow sekarang. Kalau tak aku mati kat internet. Tahi. Tak ikhlasnya. Follow yang macam nak sekarang. Follow thread I. Follow TikTok I, follow thread I. Ma, bila face miss ada nak dapat balik ni? Ma. Oh, Ma. Dia naik tu. Tahu tak face miss saya kan dah siap. Lepas tu rupanya dia eja salah. Dia kan ada Brighton. Dia tulis Brighton. Kap dia. Kabut! Ma, kabut! Kalau dia cakap Rahana macam terkunci, entahlah guys. Family saya semua cakap macam ni. Saya pun tak tahu apa beza saya cakap dengan orang lain cakap. Comelnya Deci. Dacim. Kita tak ada cincau ke? Okey, tadi kan orang kata saya nak sebab Kak Anggrek dah jadi. Ada ambil dari bawah punya. Ni semua ada air. Tak saya. Tahu tak? Baby dah jadi duta beg oren. Lepas tu saya nampak video. Apakah benda paling pelik awak beli di beg oren? Lepas tu saya pun terfikir apa benda paling pelik saya beli kat beg oren lah. Kakak beli apa? Tak banyak. Kan banyak sangat benda random kita orang beli. Macam contoh saya beli cream cheese kat beg oren. Lepas tu saya beli entah slipper punya cover. Lepas tu saya beli pemadam. Lepas tu saya beli kap dia cream cheese case close. Saya ada powder baru. Saya belum cuba lagi. Saya nak cuba je lagi. Biar orang tu racun. Tak boleh buka tu mesti beli. Semalam saya dah beli banyak sangat. Ni kejap lagi saya nak beli lagi.
Saya beli casing baru. Mana saya tahu dia tak duduk dengan saya. Mana. Cakap sekali je. Jangan sampai saya tengok muka awak. Kita dah okey ke belum? Dah. Sebab akan kita pergi report kan. Lepas tu diorang nak apa benda tu grant. Lepas tu kena pergi JPG. Tengok menyusahkan orang. Lain kali bawa kereta tak depan. Tak pasal lah. Dah lah tak nak bayar. Tai. Mana perut I weh? Oh, 30 minit ni. Oh. Nak perut cebi. Mak saya masak perut cebi lama. Kesian cebi terbatuk dia kat rumah tu. Ya, tunjuk. Kak, apa lama sangat kak? Allah! Kenapa dia ni? Tunjuk kat dia orang. Hei, mak saya buat apa ni? Astaghfirullahalazim. Kenapa dia ni? Kenapa dia macam tu? Omar rebus balik. Masalahnya dia nak flavor tadi tu balik. Ni dah jadi flavor kapal ni. Ush, kapa dia dahi saya banyak hitam-hitam tu. Lambatlah lagi saya dapat makan perut tu. Lepas tu saya nak buat apa ni? Saya tak habis makan lagi ni. Saya tak habis makan. Tak dapat tiada apa dah. Oh, alham. Lah, ada lagi boba. Ya. Ada 3 teh ais. Ambil lah. Oh, alamak. Apa banyak sangat bubuh air perut Cik B? Memang dia suruh dia lembut. Kau tak kerah. Dah, masalahnya sejel lagi tu. Oh, tahu-tahu orang apa. Sabar iman dari iman. Oh, tak ada iman. Ma, ambilkan krepek tu, krepek. Acu buka. Ni, nah, you want ni? Thanks. Nah, ni. Ni. Dia This is nice. You want this one? Kerja tak sihat. Pada muka. Nah. no. Kerupuk apa ni nama dia? Tahu, sedap ah. Mestilah saya ada iman. Namanya untuk makan ni, saya nak cepat, Apa? Tahu? Muka kentang. Dia gapol. Kepuk gapol ni kakak. Oh, dah. Ha? Kepuk udang? Yes. Tunjuk kat dia orang tahu. Jangan kata kentang. Kenapa dia ni? Ada anak sesat. Tia. Tengok kabut. Oi, nak jalan bayar rotek. Tu dah pakai peti tu. Jangan makan suplemen. Tu dah punya tu. Ish. Besar sadar ni. Itu adalah first option dia. Besar ni kau first sadar macam Tia. Ili. No. Don't do that. No. No. Don't do that. Botak. Tak nak. Li. No. Letak balik. No. Nak ikut Lola. Mana weh perut saya weh. Alah tahu depan bau kering. 15 minit lagi. Dah tak ada colour, dah mahu pucat tu. Yalah, dia kena jadi macam tadi lah. Kalau tak kerah. Kalau tak jadi macam tadi,
Hello, I sudah hidup 56 tahun. I know. Okay, bye. Kabur. Kotor lantai dapur. Ma, ambil cucu mama ni. Bye. Saya lapar ni. Nak cek dia lagi. Wow. Nyo. Bagusnya mama masak kau untuk princess break je. Itu perut Cik B. Saya yang suruh defrost. Kau dia lagi tak ada makan ni dah. Kakak, I ni 10 tahun dah tengok. Kakak saya ni kalau dia tak habis air, dia letak dalam freezer. Lepas tu dia acah-acah, dia akan minum balik. Lepas tu berkulak dah dalam ni. Dia kan tak wasi. Yelah, masalahnya dah berapa bulan dah dalam tu. Lepas tu ni boba ni tak ada straw. Tu nak sudu. Selekeh lah. Macam mana nak sedap bulak-bulak tu? Bola kunyah. Oh, saya. Oh, sebaiknya ada straw satu. Ini pun kakak frozen. Dah kenapa kakak ni? Kakak saya selekeh lah. Apa tu dah frozen dah straw ni? Keluar je lah. Tu kan dah frozen dah. Kapa dia ada budak-budak pesing ni. Budak kecil. Patutlah enggak di tu. Jatuh, Li. Cok ni, dekat dahi dia ada saya punya kasih sayang. Sebab tadi saya dukung dia, lepas tu dia hentak kepala dekat bibi. Kapuk. Saya dah sakit perut ni, lambat makan. Saya dah sakit ke perut. Perut tak saya dah sakit. Selekehnya. Kabur dah. Nak selak korang kat perut. Nanti saya buat jugalah perut Azifah. Kabur dia agak. Kabur. Nanti ya. Tia. Aduh, jatuh, Li. Kabur. Tidak. Kakak punya kan macam. Lepas tu dah rupanya dia tadi tumpah kat kain adik. Ya Allahu Akbar. Li. Macam mana orang boleh ada 3 anak? Kain mama lah jap. Ma. Macam mana dulu mama boleh jaga 3 anak? Wah, dah siap. Okey, jom. Ni mat berat yang sebenar, Ma. Jom, Li. Come here. Nenek, tengok nenek. Jangan cucu nangis dah. Sama makan time. So, inilah hasil perut Cik B. Kalau sama juga, saya tak tahulah. Dah 30 minit dia masak. Sekejap, saya nak tutup ni. Siapa Buali? Tengok air botol. Karenamu aku terjalani semua. Kap dia agak masjid ni. Perut Cik B. Tak. Cik B, Azifah pun ada pinggan daya. Pinggan awam. Cepat makan perut Cik B. Sekejap tengah panas. Okey. Kak, Poli. Saya Tia. Haus. Minta uti makan terus. Si ada haus. Baju ni dress. Tak, dia 2 piece. Ni. Syuak. Cik B jual perut ke? Bukan perut dia tau. Dia jual perut muda. Dia bagi saya try masa tu dekat Janda Baik yang orang semua tidur tu kan. Lepas tu Mama Vida masak. Dengan mak saya masak. Sedap gila. Lepas tu saya order lagi. Okey. Panas. You. Perut bulat. Yes. Dia perut bulat.
Dia sebenarnya saya tak suka makan perut. Tapi yang ni sedap Saya paru pun saya kurang. Perut saya kurang. Tapi perut ni okey. Lepas tu paru ada satu paru goreng tu sedap dok. Mama masak. Masak dah. Sekejap saya tunggu dia sejuk. Dah nampak? Bunyilah panas saya pegang dia merah dah. Badan saya cepat merah. Siapa gak ni? Macam lawak je kan. Tiba-tiba orang request nak join live adik. Lepas tu adik accept. Macam random. Macam saya akan accept kalau siapa tu request. Bukan dia. Yang tu saya akan accept kalau dia je request saya. Akan suruh untuk saya nak menggunakan tangan saya. Sebenarnya tu sakit tak? Dah 2 hari dah. Ni tu saya pun tak tahu. Saya nak cerita apa tadi? Sekarang dekat Threads ada orang ramai tengah triggered pasal perempuan makan duduk bersila. Korang kenapa? Biarlah kita nak duduk bersila time makan. Duduk bersila tu kan elok. Kenapa tu jari? Panas sangat perut Cik B. Kan? Lepas tu diorang nak kata tak sopan lah perempuan ni duduk bersila time makan. Best tau duduk bersila. Saya pun kalau kalau duduk, saya akan duduk sama ada bersila tak pun kaki ke atas macam tu. Lepas tu nak duduk macam lagi. Dia nak kita duduk macam orang patung. Okey. Ikutlah nak makan macam mana pejangan baring. Itu betul dengan jangan guna tangan kiri je. Bismillahirrahmanirrahim. Sama je mah. Cukup lagi, kena lama lagi. Oh yang. Tahu? Patutnya rasa dia macam mana? Cuba makan. Rasa dia lain ke tak? Sama lah jadi kuah dia kering. Air kalau perut ni 4 jam air rebus. Tadi sejam. Lepas tu 4 jam. Lepas tu Habis skill ya. seharian. Tengok yang Pak Su buat. Dia pakai Nauza tu sama tu sekejap. Nauza? Itu lah lagi. Noksa. Memang sejam lagi. Oh, boboh lah lapar ni. Cuk perut. Dah siap ke dapur Ziva, ha? Nah, perut. Inilah perut bulat Cik B. It's good. Bukan perut ni. Perut. Jangan tumbuk ke? Maghrib dulu. Perang maghrib lah. Azifah masih diberi cuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mama nak kahwin ke? Ma, komen sikit. No comment. Tunggu 1 September baru buat pengumuman. PC. 1 September kan? Tunggulah 1 September. Nanti mak saya buat pengumuman. Pengumuman mak saya. Jeng jeng jeng. Oh, jeng. Mak saya, dia kata 10 juta tu untuk saya. Rupanya dia yang dapat 10 juta tu. Mak saya laku keras tau. Jangan main-main. Siap. Dah follow track kau semua tau. Oh, habislah kurang. Oh, I tak masuk capur. Apa ni? View 12 juta. Follower tak 12 juta pun. Dah sama lah. View I 6 juta. Follower I sama je. View I lagi banyak. Baiklah. View mama banyak pun sebab adik. Hello. So kenapa view you 6 juta?
Sebab adik tak post setiap hari. Adik post sekali je seminggu ni. Kabu. Juta ke ribu? Juta. Hello. AI takut. Ma, Sephora tengah sale. Nak tanya mana owner lipstick tu? I nak buat lipstick. I punya Aida satu, Azizah satu. Adik kala adik, mama kala mama. Kita jual combo lipstick dua. Apa nak kala I, kala dua. Nak beli combo. Satu nama lipstick tu DAA. Kod DAA and AAA. Azizah juga tapi ada AA punya lipstick. Azizah punya lipstick. Pak lipstick I nama A. Mama saya nak buat lipstick tu supaya mama dapat ambil lipstick tu si hari kan bila habis stok. Lipstick orang bakal hari-hari tu. Kejap lah habis. Tuan? Natalie. Okey. Ini Jangan keserabutan. okey. Dia dah faham lah. Kereta belum. Masih tengah buat report. So dia janji bila nak hantar balik besok? Mana? Kod. Alright. Okay, Wan. Okay, thank you. Bye. Bangkok ni final mid film lain muzik kat belakang. Bapa dia letak lagu Thailand. Dok, yang action tu dia tengah nak lompat daripada helikopter tu siu, lompat tiba masuk muzik. Bang. Ai. Lepas tu muzik. Action. Dah mama je lah buat final make tu. Potong. Dah. Tadi show dengan Nick. Ya. Natalie. Mama. Tia. Mami. Lola, sengsara tu cucu tu. Mami. Bunyi ke apa tu? Loki! Mak hacul bau lah kursi tu. Tombol dia, tapi bau badan dah keras. Hello. Jerebu. Macam mana jerebu dah rumah? Tapi saya punya lighting je lah. Lampu dia macam buat nampak jerebu. Saya apa? Boba. Peti ais. Azwar buat live school kertas. Suka lah. Azwar school live baca komen dengan korang. Rasa tak sunyi. Rasa ditemani sebab mak saya tak teman saya dah. Ma, kita tak ada cincau ke? Tak. Ini. Kenapa kereta Ziba? Mana kereta adik? Tahu ada kat luar. Dia nak repair? Ambil gerai saya nak di DPT. Korang esok mak saya nak pergi keluar. Tapi saya besok ada shoot. Besok saya shoot dengan Wawa Zainal. Kak Wawa. Thank you tau korang sebab korang komen dekat dia punya tu. Lepas tu dia ambil saya. Kereta Mus Lisa pun tak ada gerai ni. Thank you tau. Sebab tu lah Azifah rajin buat lah. Ha? Ada. Kereta Mus Lisa ada gerai? Ada. Kat mana? Kita korang. Nanti kata ada Alphard dengan Harley je dengan dia. Motor. Nanti sebab ni lah Azifah kalau Azifah nak buat meet and greet pun Azifah nak korang datang empty handed. Jangan spend apa-apa duit kat saya. Jangan beli hadiah apa-apa. Saya yang nak bagi korang. Okay? Sebab kan kereta mus. Sebabkan korang support saya. Sebab tu lah saya rasa macam tak elok lah kan Ya. nak meet and greet. Lepas tu saya yang bayar korang. Macam saya rasuah korang. Sini ma'am, tak minta sini ma'am. Saya bagi duit. Saya bagi produk. Small matter. Allah. Saya sentiasa mendoakan korang. Nampak muka mama. Mana? Alah.
kakak. Alah saya Tia. Oh, Mustang tak ada tu Aku ayat. Boleh? Tak ada juga, semua tak ada. No, no, no. Cakap ni, no, no, no. Jalan. New sticker. Tahit. No, Gigi, no. Ducati nombor plate. Assalamualaikum baru masuk. Waalaikumsalam. Dah boleh keluar kot. Saya nak LF. Tak terfikirkan olehku. Nanti kan lagu tu kita buat remix, buat buat techno version. Nak dengar tak macam mana? Dah boleh bayar pakainya. Kenapa kena joget sekali, Ma? Tekno kena joget baru feel. I kat studio I boleh buat ni. Tak terfikirkan olehku cintamu sehebat itu. Alah saya Tia. No 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 Daisy. No 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 Daisy. Miau. Tengok dahi saya penuh hitam. Ni report ke Daisy. No 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 Daisy. Saya rasa kabut ni dia bijak sebab dia ikut otak saya. Kabut jerit kenapa? Daisy cakap kabut. Sebab baby kan biasalah main dengan kucing kan. Dia suka tarik-tarik. Lepas tu Daisy dia tercakar. Dia tak cakap, dia pukul. Dia pak. Ni ayah pun. Mama, kenapa Mama asyik tanya Ellie nak agak apa? Tak tanya adik dah ke? Nak agak apa? Adik nak... Tak siapa nak lain saya dah. Macam Lola. Kotorlah baju Lola. Ma. Bi baju Lola baru je pakai sayang. Ni air siapa ni? Air kakak letak dalam freezer. Kakak saya semua benda letak dalam freezer. Cynthia. Mana dia punya bib? Tengok ni ada bibit Tia. Tak boleh hilang. Tengok tu. Tukar tisu baru lah. Mana bib? Kakak adik suruh Maya. Kakak saya kalau dia seorang dia jadi anxious. Sabar. Bucik. Tengok ni mak saya buat ice cube Ribena. Dia kata time kecil-kecil kita orang semua macam ni. Sebab itulah saya jadi macam ni kot. Kecil-kecil bagi Ribena dah kelap. Okay, bip. Pandai Li. Dia bijak. Allah, bijak sangat tu dah buat bip tu. Kakak mana bip? Strawberry lah. Tengok ni. Kotor ni. Allahu Akbar. Li. Banyaklah bermu. Ma, tengok no. Kenapa dia buat sangat? Banyak lama. Oh, I tak nak bercampur ya. I dah sign off. Bye-bye. Inilah saya punya face mist. Tengok, berahan. Okay, bye. Face mist saya kat mana-mana kat rumah mesti ada. Supaya senang nak pakai. Loki. Tengok ni, kalau rumah ada anak macam ni. Allah, jadi kebiar ni. Ni pun mainan juga ni. Hey. Ellie, sit down.
No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Don't do that. No, 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 no. Astaghfirullahaladzim, banyak ni. Okey, so saya nak kembali ke atas. Patamin. Artis yang mak saya berjaya naikkan nama dia orang. Saya gastrik ah. Saya rasa perut tu telah attack perutku. Kau salam. Aduh. Tengok mak saya ni. Dia bash. Sekejap sebut. Mak saya. Dia bash saya letak Hirono. Dia tak buka-buka pun Hirono tu. Oh Allah. Nak bash-bash saya gak. Sekali dia pun tak saya buka Hirono tu. Astaghfirullahaladzim. Dah buat apa ni? Hey, kom. Astaghfirullahaladzim, kom. Dah buat apa lu ketuk kau? Kom. Buat apa kaki tu kom? Astaghfirullahaladzim. Tidak, saya dapat 2 restriction. Dia ingat saya apa? Jual kom. Kom. Kenapa dengan leher dia? Leher kom. Oh no, kom. What's wrong with you? Tidak, ni kutu ke apa ni? Ke fungus? Siapa veterina kat sini? Bayar duit shilling. Sebab duit shilling? Ni, tengok ke leher kom. Allah, muka. Fungus ni. Siapa kat sini yang dah pakar bab ni? Saya pakai dia collar kutu. Apa ni? Fungus. Kakak ke veterina jual juga. Kom. Pasal saya nak kena beli apa ni? Ubat fungus. Alah, kamu ni fungus. Macam mana ni besok lah lepas saya shoot dengan Wawan. Kom. Pergi vet. Dah tutup kan? Pukul 8. Okay, tiba masanya untuk saya shopping di bilik mak saya. Yang saya tak suka, saya tak boleh nak share cincin dengan dia. Sebab jari mak saya besar. Tahulah buat apa. Siapa beli fungus. Tapi nanti dia jilat kan. So saya nak beli collar. Ada vet 24 hours. Tu lah lepas live ni lah saya cari sekejap. Yang tutup pukul 10 kan. Apa kena gincet ke? Okey, sekejap saya nak curi benda kat mak saya ni bilik sekejap. Bersih lah. Apa ni? Ya, green kapur tak jalan. Okay, nanti saya call minta injection. Tak ada benda dah nak boleh curi perfume. Dari mana saya? Jadi saya je kecil dalam family ni. Dengan saya punya kaki pun kecil sikit. Macam diorang saiz 38. Saya saiz 37.5. Lepas tu jadi saya ni saiz 5 kot. Mak saya saiz tak lah 7, 10. Mama macam-macam pakai. Ya. Saya tak puas hati. Saya tak dapat shopping hari ni. Saya nak curi kap dia dalam bilik mak saya. Tak ada beg ke saya boleh ambil. Saya nampak ada handbag baru. Tapi biarlah.
Saya bagi mak saya merasai dulu. Kom, jom pergi bed. Oh, nak cuci spek mata mak saya lah. Swarovski. LV. Oh, ni spek LV. Gapo lagi? Apa ni? CD. Oh. Eden? Siapa okey, yang ni sekejap I nak sketsa. Sekejap, I nak curi handbag mak I. Cuyok mana Ambil ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, handbag mak saya jatuh. Jangan beritahu mak saya. Wah, banyak handbag. Okey. Jom. Sketsa. My Sarah, I nak you tinggalkan Eden. I rasa you tak sesuai dengan anak I. Nak duit 10 juta? Kau gak mau? I bagi you RM10, you tinggalkan Eden sekarang. I rasa korang tak sesuai. Eden hanya sesuai dengan perempuan yang bernama Rose. Yang bernama, bukan nama Melayu. Ya, tengoklah mak dia nama apa. I rasa Eden kena dengan someone yang pakai tudung labuh, walaupun mak dia free hair. Sebab I nak yang terbaik untuk anak I. Nanti I bagi you check. You nak apa? Suami I CEO Bank Rakyat. Suami I, dia pernah jadi kapla dulu kat sekolah. Elok sikit. Jangan sampai I panggil suami I Daddy Eden untuk jumpa Daddy Maisarah. Maisarah tak ada daddy, kena tinggal. Samalah macam Mak Cik ni. Tapi Mak Cik ni tak apa, sebab Mak Cik diva no matter what. Okeylah, saya nak awak tinggalkan Eden, okey? Awak cari je lelaki yang lagi elok. Lagipun bagi aunty Eden, saya rasa dia curang, dia ada banyak perempuan. Biasalah anak saya pula mestilah playboy. Mesti dia heloknya, confirm helok. Dapat bawa kereta mami dia. You rasa? So you tinggalkanlah, you terlampau baik untuk dia. Nanti I bagi you RM10. Ke you nak apa? Meh I bagi you ni. Cukup okay dah. Maisarah, awak cari yang lebih elok, okay nah. Ambil dia ni. Bukan apa, I nak yang terbaik je untuk you. Sebab Eden ni dia tak cukup bagus lah untuk awak. Dia tak lain sama mana pun. Dia biasa-biasa je. Okay. Apa? Eden dah ajak awak kahwin? Kau gak mu? Tak adanya bahasa mu, Nate. Tinggalkan anak I. Jangan sebut dah nama Eden dalam mulut you. Okay, bye. Dah habis sketsa. Bye. Balik naik apa? Okay, bye. Okay, dah habis sketsa saya. Sekarang ni, I nak jadi Maisarah. Bismillahirrahmanirrahim. Aunty, you bagi idea je. You dah nak I tinggalkan Eden. Aunty ni dah lah pakai baju dari Shopee je. Tu dah tercakap. Basuh aunty ni. Dah lah bagi dia ni dalam ni masih kosong. Nate aunty. Ingat I nak sangat ke dengan Eden dia. Dah lah tak handsome mana pun. Ikut muka aunty. Lepas tu kereta pun pakai kereta aunty. Kereta bapak. Bukan kereta dia beli sendiri. Buat apa?
Baik pergi cari lelaki yang boleh bagi I 10 juta. Ambil balik anti kotak dia kosong ni. Bye-bye. You tanya I balik naik apa? I balik naik Ferrari, okay? I tak ingin pula Eden tu. I ada duit I sendiri. Bye. Daddy I lagi kaya. Mami I lagi kaya. Bye. Ya. Habis. Itu saja sketsa saya untuk hari ini. Inilah dia kalau kita duduk. Kita selalu kesorangan. Dia akan jadi macam ni. Macam best je saya bawa balik handbag mak saya tadi tu. Tapi yang tu off limit. Dia tak bagi ambil. Baik. Okay lah. Bye. Saya nak cari beg mana yang buka. Cantik juga beg ni. Hai semua. So hari ni Datuk Aida. Siapa nak anak I? Kena bagi 10 juta dulu. Siapa nak anak I? Kena bagi I 10 juta dulu. Sebab biasalah my princess. Ingat dia apa? Spender dia pun Prada, Gucci, LV. Okay. Okay dah lah. Saya dah dengar bunyi tapak kaki. Saya dah ketakutan. Saya bukan ketakutan. Saya kapla. Kapla don't scared. Tapi saya just to be safe. Okay, apa lagi saya nak kacau bilik mak saya ni. Saya dah lah bagi dia bunga. Dia buang bunga tu. Siap mama saya. Perfume mak saya banyak sangat. Pasal saya belikan ni kat mak saya. Tapi rupanya dia nak botol warna merah. Bukan stiker merah. So saya salah. Saya belikan ni. Lepas tu dia kata, Mama nak yang botol merah. Mama tak nak yang ni. Kata Ma. Sampai hati Mama. Bersyukur je lah. Anak orang lain, dia tak belikan pun apa-apa untuk mak dia. Lepas tu Mama kata, tak apa, Mama beli sendiri. Kata, sampai hati Mama. Mama dah tak sayang adik dah. Just like that. Kak Papa minta belikan pun. Bye-bye. Saya masih tengah mencari spek untuk dia. Tapi awak tak boleh tahu compare. Mak saya membesarkan saya A to Z. Dari kecil mak saya yang besarkan saya dan spend duit kat saya. Papa saya baru muncul. So dia tak boleh compare macam tu tau. Saya tak boleh nak fair. Saya tak boleh nak, saya beli ni kat mama saya kena beli juga. Dia macam mak saya akan bagi lebih lah. Papa saya masih akan bagi. Tapi mak saya akan bagi lebih. Sebab dia seorang besarkan saya. Korang tahu tak single mother ni susah. Tengok ramai-ramai single mother dalam ni. Kan? Lepas tu mak saya terasa lah. Dia macam dia yang besarkan saya seorang. Lepas tu saya lebih kaya saya. Siapa tak terasa? Dulu mak saya minta papa saya tolong bab penjagaan anak. Papa saya kata, kau cari lagi lain. Sorry papa, I love you papa. Tapi nak macam mana? Saya backup mama saya. Kesian tau, I tak boleh dengan single mother. So mana-mana yang tadi betul, mana-mana single mother, saya memang akan macam ada soft spot untuk diorang. Sebab saya tahu susahnya. Sebab saya pernah masuk bilik mak saya tengah nangis. Lepas tu bila saya tanya kenapa mak, lepas tu dia terus lak-lak-lak. Dia macam, tak ada apa pun. Calah sedihnya mak saya. Yelah mak saya. Sebab tu kalau dia nak kahwin pun saya setuju. Kahwin je lah mak. It's okay. Jangan kahwin dengan lelaki. Biar awak hidup je mak. Dia tu si abang baru mak. Tu bukan suami mama tu. Dia jadi abang adik. Sebab mama kena jaga dia. Betul. Setuju. Kan. So janganlah nak marah-marah saya kalau saya lebihkan mak saya. Satu tu je saya tak boleh. Sedih tapi kat mama tutut. Itu lain. Itu saya nak tunjuk dia yang saya hargai jasa dia. So saya tututlah sikit. Tak marah. Terima kasih. Saya okey je. Buat apa-apa kau nak cakap. Jangan petikaikan mak saya. No. Don't do that. Memang lebih kat mak ya. Dan aku pun sebut utama kat mak ya. Saya tak boleh. Saya memang ada soft spot untuk mak saya dengan single mothers. Single mothers di luar sana. Tak pun mak-mak yang lelaki dia tak cara ke anak dia. Tu saya kesian. Sebab saya tengok mak saya macam mana kan. Sebab itulah. Mak saya pun dah buang terbiak dari kumpul duit shilling. Tak tahu kenapa. Tu yang mak saya nak apa-apa semua saya beli. Mak saya sebut nak perfume saya beli. Mak saya sebut nak ni saya beli. Mak saya sebut nak tudung LV saya beli. Mak saya sebut nak ni saya beli. Cumanya bila mak saya sebut nak 10 juta. Oh tu nanti Ma. Jangan menekan-nekan princess.
Ya bukan senang untuk perempuan. Ya mak saya, dia anak petani je. Mak saya dari Terengganu tu, dia datang sini seorang-seorang tau nak cari duit. Lagipun sebab mak saya nak ada dalam industri ni, so dia seorang-seorang datang sini, dia seorang-seorang cari duit. Sian dia. Entahlah, tu yang mak saya nak apa-apa semua saya bagi. Cumanya dia masa tu pernah minta saya, adik, mama nak kereta Ferrari. Oh! Time tu saya baru umur 18. Dah kata lagu mana adik nak dapat Ferrari mah? Kata kalau Hot Wheels boleh adik beli Ferrari Hot Wheels. Tu dia kata, mama tak pernah merasa naik Ferrari. Lepas tu saya kata lah, dah adik pun tak pernah merasa mah. Kita sama-sama dalam ni mah. Jangan risau. Bukan mama je tak pernah merasa. Saya pun tak pernah merasa naik Ferrari. Don't worry. Lepas tu mak saya menekan-nekan saya. Carilah orang yang ada Ferrari. Sudah. Tak apalah mah. Kita naik Ferrari dalam syurga je, saya cakap kat dia. Mama doakanlah adik masuk syurga. Adik selalu doakan mama masuk syurga. Nanti ada orang komen, dah lah free hand nak masuk syurga. Jangan menekan-nekan princess. Siapa je tak nak masuk syurga? Hargai mama selagi ada. Memang sakit jadi single mother. Aunty single for 27 tahun. Kesian aunty. Saya doakan semoga aunty dipermudahkan tau. Semua mak-mak dalam ni. Okay? Saya doakan semua dipermudahkan. Dan doakan semoga anak korang menjadi soleh-soleha. Amin. Umat Islam semua akan masuk syurga. Yes. Tapi kalau yang berdosa tu Kena terima balasan dulu. Perangai Ziva ni macam mana aku dikata satu adik. Ni bau sikit tau perangai saya. Mak saya tu, korang tak tahu berapa banyak kali dah dia marah saya. Macam mana saya nak kedua. Saya memang ada saya punya pendirian. Dia macam time Tok Tom manager tu baik gila gaduh sebab dia suruh saya menari elok-elok. Saya kata lah, mak adik tak pernah menari seumur hidup adik. Mama nak adik menari macam mana? Lepas tu mak saya kata, kau ni masuklah kelas menari, belajarlah lagi. Ni menari ni macam kayu, macam robot. Lepas tu saya stres. Saya kata jangan menekan-nekan princess nak menari. Semua tahu kan saya menari macam mana. Lepas tu dia nak saya menari macam saya ni memang dah menari dari saya kecil. Tu je lah. So siapa-siapa kat sini ada mak, jangan abaikan mak korang tau. Mak saya 2 bulan masuk hospital tu, 2 bulan saya jaga dia dekat hospital tu tau. Saya tak balik pun rumah, saya tak keluar pun, saya jaga je dia. Saya nak muntah dah duduk dalam hospital tu. Boleh jadi gila tau saya. Korang bayangkan 2 bulan straight korang duduk dalam hospital. Saya sikit lagi dah masuk hospital sakit jiwa. Dia macam kalau lagi seminggu saya duduk situ kan, sepatutnya mak saya dah kena dah boleh balik dah time bulan yang pertama. Lepas tu doktor kata duduklah lagi seminggu sampai 2 bulan. Saya jadi gila. Mesti yang kat dalam tu pun mesti dah pasrah tengok saya. Dia macam saya macam saya macam tu je. Alah Syan dia. Tak apa. Nanti semoga awak jumpa mak balik, amin. Mak sakit apa masa tu? Entahlah, member operate lutut. Lepas tu member masuk ICU. Ya dulu jaga mak sakit kat hospital 4 bulan sebab berhenti kerja. Bagus awak ni. Azwar dah solat ke? Azwar ABC. Azwar cantik lah. Azwar ABC. Saya tak dapat awet. Saya ABC. Baik Azwar, jaga diri, jaga mama. Baik Nurul, saya ABC. Azifah, saya jaga mak 3 bulan lepas tu mak meninggal. Tak menyesal, Alhamdulillah. Baguslah. Masa ICU tu sakit apa? Mak saya, dia operate lutut. Lepas tu ada complication. Tahu tak? Operate lutut ni sangat-sangat bahaya tau. Sebab lutut kita ni, kan, dia kan banyak macam saraf kat sini. So, kalau tersalah sikit habis lah. Kena complication. Tadi nampak kat kopitiam. Mana saya bagi? Kopitiam? Macam kuih tiaw tu ke? Baguslah Nini. Tengok Allah memudahkan. Macam mak saya tu, mungkin mak saya sebenarnya 99% dah gone. Doktor kata, doakan je lah. Doktor kata, mak awak dah 99% gone ni.
Awak doakan je. Lepas tu kita orang pun dah, alamak, ada member ni buat apa lah kan. Dan kenapa nak operate lutut tu? Sampai sekarang saya bahan mak saya. Siapa suruh tu operate lutut? Lepas tu tiba-tiba Tuhan bagi rezeki dan peluang kedua kepada keluarga saya. So mak saya diberi second. Aku motor. Allah siya, Kum. Kenapa, Kum? Kum. Dia tahu sebab cerita. Tapi itulah. Mak saya kata mungkin Tuhan tak bagi dia pergi lagi sebab nak masuk top tuan manager dengan saya, nak jadi manager saya, nak post kat Thread dah. Tu semualah. Okeylah, saya nak end live dah. Aku motor. Mak saya ni bilik dia tak ada tisu. Dapat apa? Mana tisu mak saya? Ma, Aiko muntah. Kat mana? Kat katil. Motor. Taklah, adik dah sempat dah. Daripada katil tu dia dah gelak. Lepas tu adik bawa turun ke lantai. Dan cuba ada naik. Lap lah. Tengok lap tak habis. Dah mana tisu? Tak ada tisu bilik mama. Ambil. Turun lah. Tengok guys, itulah suara mak saya sebenar. Itulah. No. Saya ni romantik. Kau nong. Oh. Basah. Saya ni romantik kau nong. Tengok guys, itulah suara mak saya sebenar. Tak payah nak shopping yang beg air lah tu. Adik dah ambil dah sir. Ni, kenapa dia ni? Pak kau nak sipel lagi kotor. Dia air semua you dah belasah dah. Dah bagi you dah semua subak-subak. Lili. Kakak, Aiko ada fungus. Aiko, go out. Sampai hati mama halau Aiko. Go. Aiko ni pun anak mama tau. Follow your honor. Kom sini, ma'am. Mama. 40 days? Go. You been here for 3 days already. Go. For 3 days. Things like that. Sialah Aiko. My English also like you guys, okay? Things like that. Go, Aiko. Sampai hati mama Go halau down. Aiko. Because what? I know what she want. You just bring this and then she will follow you. Okay, go. Sini, ma'am. Mama. Dia nak mama suap. Go aku tak nak mesti angkat Daisy. Dia bubuk atas katil dengan Daisy. Sampai hati mama sepak Aiko. Tahu tak animal abuse. Aiko cimem. Go. Aiko cimem. Go. Jom mamam. Jom mamam. Dia tak sengah saya. Oh, Allah siapa hati mama. Jahatnya. Bye. Aiko cimem. Daisy, come Daisy. Daisy, faster Daisy. Tidak. Sampai tidak. Tengok Aiko. Stres dah dia tengok Aiko tu. Adik kena bawa Aiko pergi cocok fungus ke? Dia kata tak jadi. Tengok Sheila Aiko. Aiko si mama mem. Ya mama. Aiko bila orang tak hargai kita jalan je. Aiko, weh, mamam. Mamam. Kau. Si mem. Kau mamam. Tu dia tengah sakit. Lagi apa? Tak tahu, dia selalu macam Aku timem. Bali. Aku sini, mem. Aku dah 8 tahun. Aku sini, mem. Sini. Sini sayang, mamam. Nah, jom. Mamam. Cie. Dah. Jom mamam. Ya, jom. Mama tak saya kemu ke nak buat gana. Kalau orang tohok kita jalan je ke. Aduh sialah nak ke mama. Apa tu? Oi, sabar kawan. Gatal tu lah. Allahu Akbar tu. Itulah Aiko ni sialah. Jom. Si mem. Sayang, si mem.
Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Oh. Inilah saya sebenarnya pun single mother. Kami berdua ditohok oleh somebody yang tak nak menjaga kami. So saya kena cari sumber pendapatan sendiri. Nak bawa Aiko pergi hospital, nak beli makanan. Semua saya kena cari sendiri. Mak saya dah tak nak jaga kami dah. Okeylah, bye semua. Itulah saya nak bawa Aiko pergi bed. Bye. Thank you join live saya. Tak tahu berapa lama dah saya live. Bye semua. Thank you bagi tips.